Hari ini sungguhlah indah langit cerah nampak. Malam ni malam Ramadan yang ke-27. Dah nak raya, Ini aku balik lambat lah guys, pasal nak siapkan kerja sebelum raya ni kalau boleh. So esok hari Jumaat, hari last sebelum kita berhari raya pada hari Ahad atau Isnin kot. So esok Jumaat last kerja lah sebelum raya. Wow, tenang sikit nak raya. Abang tu kenapa? Ya Allah, dia ingat 2 lane ke? Mood raya sekarang ni, mood raya. Nak kerja pun tak semangat ni. Mood raya, kerja pun tak pernah jalan. Selamat Hari Raya, terkirim ucap salam kepada sanak. Korang rasa raya hari apa? Hari Ahad ke hari Senin? Lepas tu ada ketupat, lampu-lampu ketupat. Ush, hari lah tu. Ada train kat atas ni, dia tengah pasang lampu raya lah guys. So, lampu raya. Tu ada lampu ketupat. Oh, lawanya lampu ketupat. Oh, besar dia ketupat. Raya. Suara takbir berkumandang, sanak dan saudara. Kesedar lagu raya tu. Ni lagu kami budak Gen Z, Hari Raya kami begini. Allah, apa lagu raya sekarang ni? Pelik-pelik lah. Aduh lah. Kami budak Gen Z, raya-raya bergaya. Allah, tolonglah buat lagu raya yang sedap sikit. Macam lagu raya lama-lama lah kan. Semuanya lagu raya lama-lama tu memanglah. Kenapa lagu raya sedih-sedih Tak, dia macam ni guys. Aku rasa kan, orang dulu ni dia menghargai Ramadan tau. Dia menghargai Ramadan. Dan dulu orang selalu pergi luar kampung, merantau. Sekarang tak ada orang merantau ke? Ada juga. Tapi tak, dulu maybe zaman dulu orang kuat merantau, so tak balik kampung tu selalu lah kot. Macam aku hidup zaman 90-an, 80-an sekejap je, 90-an dah alami dah. So aku boleh rasa perasaan lagu raya lama-lama tu. Sebab apa dia? Kebanyakan lagu sedih. Taklah sedih, tapi adalah macam perasaan-perasaan. Tak dapat sambut raya, mak bapak meninggal, orang tua tak ada kat rumah. Faham tak? That's why lagu raya dulu dia agak-agak sedih sikit. Semangat raya macam aku kecil-kecil dulu dah tak ada dah guys. Sebab umur kot. Aku tak tahu lah budak sekarang macam mana pasal raya diorang. Aku tak tahu. Diorang maybe lebih kepada raya, duit raya ke apa, aku tak sure lah. Dulu pun kita suka duit raya juga, tapi kita dulu dapat 10 sen, 20 sen dah happy lah. Sekarang bagi RM1 merungut. Nak duit merah, nak duit kalau biru muda, biru tua tak nak biru muda. Wah, budak-budak sekarang dulu dapat RM1 happy weh. Paling happy dapat RM1, dapat RM2. RM2. Duit RM2 sekeping tu lah benda yang paling happy lah dalam hidup masa aku kecil tu. Dapat sekeping RM2 tu. Dulu duit tu rare, sekarang tak ada lah kot. Duit tu ada tapi dah tak boleh pakai kot duit tu. Dapat RM2 tu memang best. Ataupun duit 50 sen, duit 20 sen tanpa ada kad raya. Itu pun best juga. Kita bukan pandang pada nilai duit tau. Kita pandang pada nilai sebuah kad raya tu, ucapan. Lepas tu kad raya cantik ke tak cantik. Dulu saudara mara selalu bagi kad raya, happy gila. Daripada sepupu, daripada mak saudara, daripada nenek. Seronok gila dulu raya. Kita main balas-balas kad dulu dengan kawan-kawan. Aku dulu masa sekolah
Aku buat kad raya sendiri. Aku suka melukis masa sekolah dulu. Aku buat kad raya sendiri tau. Aku ambil lah lukisan, kertas lukisan tu. Aku lukis pakai watercolor cantik-cantik, buat kartun sikit. Lepas tu aku tampal pakai selitik. Nak kasih dia macam laminate, nak kasih dia tahan lama lah color tu. Lepas tu aku bagi kat kawan aku. Wah, tu cara aku menghargai hari raya untuk kawan-kawan dan sanak saudara. Dulu punya cara macam mana kau dengan kad raya. That's why lah kita rasa macam raya sekarang ni macam, yelah ada digital semua. Pakai WhatsApp punya digital gambar. Oh, dulu punya susah. Dapat duit tu kira happy sangat lah. 10 sen 20 sen tu serius juga. Dulu dapat 1 sen daripada kawan perempuan. Aku ingat lagi, aku dapat kad raya daripada kawan perempuan lah. Biasa lah masa sekolah. Dia tampal duit 1 sen tu dalam selitip dekat kad raya. Happy gila lah dulu. Happy gila. Ada apa tu? Alamak, polis ke? Ada Roblox lah guys. Boleh? Pakai pun boleh? Boleh Okay, terima kasih Alright, selamat raya. Buat Roblox kat sini. Jarang buat Roblox kat sini. Saya selalu lalu sini, jarang ada Roblox. Oh, Malam Raya ada lagi ke Roblox? Ada plan Roblox ke Malam Raya? Tak ada lah. Ni lain sikit. Okay, terima kasih je Alright. Okay. Ini malam kita berjumpa dengan polis trafik. Nasib baik dia tak check exhaust ke apa ke. Dia check lesen je lah. Oh. Tapi semua komplain exhaust je lah. Nasib baik dia tak pandang exhaust weh. Risau juga. Tapi itulah, jarang pula dia buat Roblox kat sini. Sebab aku hari-hari lalu sini. Tapi itulah, kadang-kadang polis pun stres dengan kerja dia. Sama kadang-kadang aku ajak borak. Ajak borak raya ada ke Roblox tu. So kita hilang stres kita. Sebab kita dapat lepas, kita bagi dia hilang stres jugalah untuk kerja polis kan. Jaga malam-malam, buat Roblox, nak jaga keselamatan. Kita borak-borak dengan polis. Kadang-kadang kita macam stres je kan. So kadang-kadang kita support moral abang polis juga kan. Macam tu lah cara kan kita berkomunikasi dengan orang. Kadang-kadang cakap sikit je, tak payah sombong sangat kadang-kadang kan. Tak kisah polis lelaki ke perempuan ke kan. Tapi dapat yang polis yang okey, banyak borak memang best. Abang polis yang pandai borak kan. Lagi sarjan ke apa kan. Orang lama kata masuk air kan kadang. Dan ni tu dia kedai mercun, murah-murah belasan. Banyak gila mercun. Tapi mercun dulu dengan bunga api dulu tak sama lah dengan sekarang punya bunga api. Aku jarang main mercun. Aku bukan budak main mercun sebenarnya. Aku main bunga api je. Mak aku tak bagi main mercun sampai sekarang. Betul lah. Belianya anjing pun suka. Duk berlari-lari tengok pelita tu. Ni pun pengorbanan pasukan-pasukan TMB nak pastikan raya kita berjalan dengan lancar. Okay. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah, langit kemerah merdena, tanda kuasa yang maha esa, ku merindih kepada manusia. Satu hari di hari raya,